tengok Selangor ni, akhirnya kalau boleh dia tak nak adakan pilihan raya ni. Sebab dia dah mula takut hilang kuasa. Dia dah mula rasa tamak kuasa, dia dah mula gila kuasa. Jadi kalau boleh, janganlah suara pilihan raya kat Selangor. Saya berkata demikian kerana sebab-sebab yang diberi ni tidak konsisten. Tahun lepas kalau saya tak silap, Majlis Besar buat kenyataan, kalau pilihan raya umum diadakan pada bulan Jun, itu bulan Jun, dan Jun ni lah, tahun ni, dia kata Selangor tak akan ikut serta. Dia tunggu, sekarang dah bulan 9 dah, tak ada pun pilihan raya, tak ada di pilihan raya. Ini bagaimana pihak pembangkang ni, perangai pihak pembangkang ni, dia terlalu membuat satu persepsi yang negatif tentang apa juga yang kerajaan nak buat. Jadi dia buat sebelum bulan Jun. Dia buat ramai-ramai terus kalau bulan 6 mesti heboh. Kata pilihan raya bulan Jun. Sekali bulan Jun dah habis dah, bulan 9. Tak ada pun pilihan raya. Now dia kata dia tidak akan mengadakan pilihan raya serentak. Saya nak tanya Anwar Ibrahim ni, dia tahu ke bila pilihan raya federal ni nak diadakan? Adakah nanti saya tak tahu, diandaikanlah pilihan raya federal diadakan sampai cukup tempoh, apakah pada masa itu Selangor juga tak membubuhkan dewan? Dan pada cukup tempoh pada masa itu, masalah pengundi ini masih belum selesai. Adakah dia tidak mau bubarkan parlimen? Ini dia kena jawab. Dia pandai-pandai, dia pula lebih tahu daripada parlimen bila pilihan raya federal nak ada. Kita pun tak tahu kan? Jadi seolah-olah macam kita ni nak buat besok aja pilihan raya. Andai katalah pilihan raya federal ni ditunggu sampai cukup tempoh, dah habis tempoh mengikut perlembagaan 5 tahun. Adakah pada masa itu Selangor juga tidak mau ubah dan memberikan alasan, dan pada masa yang sama senarai pilihan raya yang dia kata didakwa ni masih belum dibersihkan? Adakah dia tidak mau dengan pilihan raya? Itu sebab saya kata kalau boleh pikir Selangor ni, dia tak nak dengan pilihan raya ni. Dia nak mengamalkan, tak mau balik kepada demokrasi. Dia dah berkuasa sekali, dia takut nak serahkan menghadap rakyat, kerana dia tahu rakyat dah tidak sokong. Dia nak terus menerus. Agaknya kalau dalam perlembagaan tu boleh tangguh lagi 5 tahun dekat pilihan raya, 5 tahun tu lah dia akan buat. Dia masih tamat kuasa. Apa alasannya? Dulu kata bulan 6 habis. Alasan kata senarai pengundi. Saya nak tanya, saya nak sabar rakyat negeri Selangor, jangan tengok yang telah daftar, tolong isytiharkan, ambil senarai pengundi di SPR rakyat Selangor yang layak mengundi tetapi belum lagi mengundi. Berapa ratus ribu? Apa? Dekat 600 ribu kalau tak silap. 600 ribu. Mengapa ini tidak diperjuangkan? Sepatutnya kerajaan negeri dia kena keluarkan duit banyak, dia kena kempen habis-habisan untuk menegakkan demokrasi, di mana rakyat mesti diberi peluang mengundi. Dia sepatutnya memikirkan yang 600 pengundi yang belum mengundi ni, yang dah daftar ni. Saya dengar kerajaan negeri pula ada satu pertukaran khas, nak semak balik, nak semak ni yang daftar ni betul ke tak betul. Apa kerja kerajaan negeri buat ni? Cakap soal demokrasi. Adakah pengundi-pengundi yang berdaftar tu, yang beratus ribu kata yang berdaftar ni, patut dia kena terima kasih di atas usaha-usaha yang dibuat oleh rakyat, di atas kempen yang dibuat oleh SPR nak menggalakkan rakyat ramai mengundi. Tetapi hari ni kerja dia nak siasat betul tak betul pendaftaran itu. Jadi adakah menunjukkan dia dah mula takut? Dia dah sengaja nak mencari alasan. Ini cara pihak pembangkang, dia cuba create isu dan akan menjadi penyebab
dan akan menjadi penyebab untuk mereka memberontak ke, untuk mereka memprotes keputusan pilihan raya. Pertama, dia kata dia sebesok dia sampai masa dia kata kalau pilihan raya dia kalah. Apa alasan dia? Mesti dia kata ni undi hantu. Mana dia istilah pengundi hantu ni? Kan? Dia bersih cadang. Berapa? 8 tak silap saya. 8 cadangan. Bila bawa kepada jawatan kuasa pemilihan peringkat parlimen, jawatan kuasa cadang lebih banyak lagi. Apa? 20 berapa? Cadangan yang baru. 22 lebih banyak daripada 8. Dia cadang 8, kita bawa, kita nak dan kita buka. Supaya daripada 22 kita tambah lagi. Apa yang dia tak boleh terima? Waktu kita buat pemilihan, masa jawatan kuasa pemilihan tu, dia orang macam tak setuju. Jadi sebab itu pembangkang dia memang ada create suasana untuk mencari sebab. Mereka tahu mereka akan kalah. Jadi kalau mereka kalah, mereka tak mengaku kelemahan mereka, tapi sebaliknya konon kita ni main kotor. Satu. Dan dia tahu nak menjalani pilihan raya. Itu sebab bersih ni dia akan teruskan. Sebab pembangkang dia percaya dengan budaya keganasan, dengan budaya reformasi, dengan budaya demonstrasi. Ini akan menarik minat rakyat. Macam mana yang mereka buat sebelum ini. Tetapi hari ini rakyat lebih matang. Rakyat lebih matang. Dia buat reformasi. Bila kita ubah undang-undang, boleh berimpun dan sebagainya, rakyat nampak berapa ikhlasnya, berapa terbukanya kerajaan Malaysia Nasional untuk kita nak pastikan demokrasi ini ditegakkan. ISA kita dah tak ada. Apa lagi nak cakap? Tak ada berhimpun. Okey, kita pindah. Kita ada undang-undang, kita boleh berhimpun. Masalahnya kita buat apa juga, puak-puak pembangkang ni, dia takkan terima. Dia akan cari jalan dan menunjuk kepada rakyat mereka ni macam pemilihan rakyat. Balik kepada ni pasal apa lah pilihan raya ni? Apa alasan? Saya nak tanya satu je. Andai katalah pilihan raya ini pilihan federal, kita tak tahu bila dia buat, andai katalah pilihan raya ini ujung tahun, cukup genap nak mengikut perlembagaan, baru bubar parlimen, adakah dia ikut tak nak ikut? Ini dia kena jawab. Jangan terlampau buat persepsi. Ini persepsi yang nak bagi tahu kepada rakyat bahawa sebenarnya mereka sudah tak berani untuk menyerahkan kuasa kepada rakyat. Itu je tujuannya. Agaknya kalau boleh tak ada pilihan raya tu, dia lagi suka. Itu sebab dia selalu buat kecoh.